Okey, baiklah. Sekarang ni dalam kita akan buat lakaran poster dahulu. Lakaran tu dia berdasarkan daripada pemerhatian awak semua. Jadi, ini lakaran yang cikgu akan hasilkan dan boleh dijadikan panduan untuk kamu semua. Okey, mesej yang cikgu nak sampaikan adalah cintai alam sekitar. Jadi, cikgu akan kita akan menggunakan teknik montaj, betul? Tapi dekat sini adalah lakaran. Lakaran iaitu lakaran poster yang cikgu nak hasilkan. Maksudnya kat sini cikgu akan cari sumber atau bahan yang mempunyai macam gambar lah contohnya kan. Contohnya cikgu ambil huruf C dekat majalah. C, tulis cintailah alam sekitar. Ini lakaran cikgu. Maksudnya cikgu akan tulis ni dalam poster cikgu lah. Cuma cikgu tak akan tulis macam ni. Cikgu akan gunakan daripada sumber majalah, surat khabar yang cikgu dah cadangkan dalam Google Classroom tu lah. Okey. Nama pun ini lakaran, betul. Lakaran ni apa yang kita akan buat dekat kemudian untuk projek kita. Kemudian cikgu akan letakkan atau lukiskan satu bulatan Nah, cikgu nak lukis apa ni? Cikgu nak lukis bumi. Okey, bumi mesti dah ada ni. Okey, cikgu akan biarkan ni kat tengah kosong sebab cikgu nak lukis muka ataupun reaksi bumi bila alam ni dijaga dengan baik. Jadi cikgu akan lukis mata dulu. Kalikan bila dalam ni. Kali. Mestilah dia kena happy sebab bumi dijaga dengan baik. Okey. Kemudian cikgu akan buat satu pokok dekat sebelah sini. Pokok kalau kita jaga betul-betul dia jadi makin kuat tumbuhan dia. Okey, sekarang ni cikgu dah lukis pokok. Cikgu nak lukis anak pokok pula. Anak pokok ni cikgu nak tunjuk supaya macam daripada anak pokok menjadilah pokok sebesar ini. Kalau anak pokok ada dahan? Tak ada kan? Sebab dia masih lagi kecil. Jadi ni cikgu bagi efek dia ada macam dia tanah-tanah. Cikgu buat dua anak pokok. Okey. Sekarang ni cikgu nak lukis ada orang tengah jaga pokok ni. Maksudnya dia jagalah. Ni selalu nampak kat mana? Selalu nampak mak ayah guna kan untuk siram pokok. Lepas tu cikgu akan lukis seorang. Kalau macam cikgu perempuan. Jadi cikgu nak lukis cikgu lah. Lukis cikgu yang jaga alam sekitar ni.
ni banyak kita pegang. Kalau berkebun boleh pakai kain ke? Tak berapa sesuai kan? Ni kita nampak kan dia macam pakai seluar. Pakai kah? Kasut. Okay. Lepas tu cikgu nak nampaklah efek air keluar. Keluar kenalah pokok ni. Ini muka cikgu. Tada. Okey. Lepas tu sini kosong kan. Cikgu nak letak air terjun. Air terjun. Kita lukis dulu macam mana air ni boleh turun. Okey. Lepas tu kita lukis batu-batu. Batu-batu sikit dekat tepi-tepi ni. Supaya dia nampak. Kan kalau pergi air terjun kan ada batu-batu banyak kat bawah. Okey, kat sekeliling ni pun ada batu. Betul tak? Okey. Okey. Sekarang ni cikgu dah lukis semuanya. Nampak? Cikgu dah lukis. Ni cikgu nak labelkan mana yang cikgu. Okey, yang ni cikgu rasa cikgu nak cari dekat majalah. Kalau yang ni cikgu nak cari dalam surat khabar. Cikgu nak cari gambar bumi yang ada muka ni. Okey. Kemudian ni, pokok ni. Pokok ni cikgu nak cari dekat mana? Buku. Yang ni. Yang ni cikgu nak cari kat majalah jugalah. Okey. Sekarang ni kan semua ni awak dah labelkan betul? Saya ingat pula. Okey. Kan sekarang ni semua dah betul kan? Jadi tugasan pertama awak, aktiviti pertama awak dah selesai. Jadi selepas awak dah lukis, awak boleh gunakan lakaran awak ni sebagai rujukan untuk kita ke langkah seterusnya ataupun aktiviti seterusnya. Okey semua? Bye. Ingat lakaran ni tak perlu nak cantik-cantik sebab ia merupakan satu lakaran. Jadi macam mana awak nak rancang gambar tu nak letak kat mana. Jadi kat sini awak boleh tambah juga. Awak nak tambah matahari. Okey. Lepas tu awak nak tambah burung berkicauan. Boleh. Contohnya yang ni. Okey, nak ambil kat mana yang ni? Yang ni kat mana? Nak ambil kat mana? Sumber kat mana? Jadi awak tulis. Jadi ini adalah lakaran awak. Jadi ini adalah lakaran cikgu. Okey, jom kita ke langkah seterusnya. Okey, bye-bye.